Assalamualaikum. So hari ni kita akan mendaki ke Gunung Berembun, Gunung Berembun Negeri Sembilan. So sekarang ni saya berada di Surau Kariah Pantai. So saya baru saja selepas menunaikan solat subuh. Jam sekarang menunjukkan pukul 6, hampir 6.30 lah. So kita akan berkumpul di sini rakan-rakan yang lain untuk pembahagian ratio juga menandatangani kehadiran. So selepas ini kita akan ke trailhead Gunung Berembun. Alright. Okay, kita dah sampai di trailhead Gunung Berembun. So kita pun dah berkumpul dengan geng-geng kita kat belakang ni. So ambil peluang untuk bergambar dahulu. Kita dah sampai trailhead Gunung Berembun. Sebentar lagi kita akan naik. Sementara pihak gugur kita bersedialah anak-anak tim masing-masing. Ini dia tim kita pada kali ini. Alright. So ramai ramai. Kalau tengok tempat parking kereta tu memang penuh sampai ke bawah sana penuh. Hari cuti weekend ni hari cuti weekend ni juga. Hari cuti Chinese New Year lah. So pada kali ni memang ramai Alright. Kita mendengar sedikit pencerahan mukadimah sebelum kita memulakan hiking dengan kita punya logo organisasi kita, Santai Hiking. Kita punya sweeper belakang tu. Lima, enam, tujuh, lapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Kita kaki pula. Satu, dua, tiga. Okay, kita dah mulakan kita punya perjalanan. Kita dah mulakan kita punya perjalanan. So anggaran peserta kali ini lebih kurang 34 orang. 34 orang. So ramai Kita lihat dekat belakang sana. So doakan kita punya perjalanan kali ini selamat selamat dan lancar. Mudah-mudahan. Okey, ini dia pintu masuk Gunung Berembun Gunung Berembun. Jumpa lagi. Okey. So ini permulaan trail kita awal-awal tu dia turun sikit. Okay, saya nak turun dulu sekejap. Kita dah masuk. Right cantik Kat bawah tu kita ada dengar air terjun. Bunyi air terjun. Kita punya checkpoint dekat latar Berembun Nanti dekat bawah sana. So ini perjalanan denai yang mengasyikkan, yang cantik dengan alam semula jadi di depan kiri kanan kita.
So saya anggap hiking pada kali ini satu training lah. Satu training untuk saya melangkah ke mungkin gunung-gunung yang lebih sukar lah. Okey, kita akan meneruskan, masih lagi meneruskan perjalanan. Okay. Untuk permulaan trail tadi ada sedikit kecurunan. Lepas tu kita mendata sajalah. Perjalanan yang mendata, kalau cerun pun mungkin sikit-sikit lah ya. Sehingga kita punya checkpoint yang pertama iaitu di Latar Berembun, di Latar Berembun. Okey, saya akan fokus dulu untuk meneruskan perjalanan. Kita jumpa sebentar lagi. Cantik di sini ya. Kita akan menyeberangi mungkin sumber anak sungai yang pertama lah. Ini sumber dia kaca anak sungai yang kecil. So dekat sini kena jaga kita punya start. Okey. Caranya berbatu, berakar semestinya licin Jadi kita kena berjaga-jaga dengan kita punya langkah. Alright. So, saya akan fokus untuk meneruskan perjalanan lagi. Okey. Kita dah dengar bunyi air terjun So dekat bawah tu ada kawasan air terjun sepanjang perjalanan kita di tepi Denai. So, saya difahamkan checkpoint pertama di Latar Berembun di Latar Berembun. Okey. Okay. Kita punya tim pun dah ada dekat bawah sana. He made it. That was awesome. Jom minum. Indah, syahdu je dengar bunyi kicauan air terjun. Okey, depan sana tu ada sedikit cerun pacak. So saya akan meneruskan, saya akan fokus untuk meneruskan perjalanan kita. Kita jumpa nanti. Oh, naik atas. Alright. Saya meneruskan perjalanan. Perjalanan yang indah ditemani akar-akar pokok. So kena awasi langkah lah. Kena sentiasa awasi langkah. Pemandangan di tepi anak sungai cantik cantik. Saya akan meneruskan perjalanan kita. Alright, jumpa lagi. Kita dah hampir sampai dekat kita punya checkpoint agak memenatkan sebab trail panjang. So saya terpaksa menuruni dengan pegang pada support tali ni. So bawah ni adalah kita punya checkpoint yang pertama lah. Okey, saya akan terus pada perjalanan untuk turun tali ni. Kita sambung nanti. Alright. Alhamdulillah, pemandangan yang cantik Ni kita punya checkpoint yang pertama. Kita berada di Latar Berembun. Latar Berembun, air terjun So ni kita boleh nampak hiker-hiker, pendaki-pendaki daripada grup lain pun turut melepaskan penatnya di sini. Tapi saya akan cross anak sungai
Saya akan cross anak sungai dan tunggu di sana. Cantik cantik pemandangan view di situ. So, ini mungkin perjalanan yang tak dapat dilupakan. Bukan senang untuk kita mengecapi pengalaman-pengalaman yang seperti ini. So selepas yang panjang kita berpenat lelah, kita akhirnya dapat jumpa checkpoint yang pertama di Latar Berembun. Saya dah buka saya punya kasut dengan stokin. Sebab saya belum mampu lagi, cukup lagi untuk basahkan kasut dengan stokin saya. Pendakian hari ini sebab difahamkan trail masih panjang. Trail masih panjang. So saya akan fokus. Alhamdulillah. Saya selamat melintasi anak sungai walaupun sedikit tergelincir. Saya akan pakai kasut. Okey. Sementara yang lain ada yang pakai kasut, ada yang masih lagi tengah melintasi sungai ni. Ada yang sedang berehat. Satu kunyahan sebagai sumber elektrolit, sumber tenaga saya. Kita berehat dulu, ambil tenaga. Kita punya tim ada kat atas. Saya ni anak sungai Latar Berembun. Sekarang kita berada di Latar Berembun. So perjalanan tadi agak panjang dia punya trail untuk sampai ke Latar Berembun ni. Tapi perjalanannya yang santai, tidak terlalu curam, tidak terlalu cerun. Sebab saya difahamkan selepas checkpoint Gua Kambing tu baru kita akan pacak, sehingga ke peak. So di kesempatan yang ada kita berehat dahulu sebelum kita meneruskan perjalanan ini. Alright, jumpa lagi. Kita akan meneruskan kita punya perjalanan. Ini checkpoint pertama kita, Latar Berembun. Selepas ini kita akan checkpoint seterusnya, iaitu Gua Kambing. Di Gua Kambing kita akan berehat lama sikit sebelum meneruskan perjalanan ke peak. Okey, doakan supaya perjalanan kita selamat sebab selepas Latar Berembun ni ada sedikit pacak hingga ke Gua Kambing. Okay, saya akan fokus untuk meneruskan perjalanan. Okay, ini semua kita punya tim. Kita punya tim ada kurang lebih ada lebih kurang 34 ahli, 34 orang tim santai haka pada hari ini. Right, saya akan fokus untuk kita kerana ada sikit kecurangan di sini. Kita jumpa lagi nanti. Zas. Pacak. Patah balik ke? Sanggup ke? Sanggup ke patah balik? Okey. Pacak. Kita bergerak perlahan cara menunggu giliran untuk mendaki hingga ke bawah ni. Alright. Kita mengharungi jalan-jalan yang sukar, jalan-jalan sukar dan berliku. Kena sentiasa awasi langkah ke tanah-tanah yang licin, cerun, curam dan juga akar-akar pokok.
tukar pokok sebab ada banyak pokok-pokok tumbang banyak pokok-pokok yang tumbang. So, sebelah ni curam. Ini jalan daripada sini sampai sini saja trek. Bawah tu dah curam saya kalau nak menunduk, nak membongkok ni yang payah ni. Awak badan besar. Itu video kenangan Okey, kita akan meneruskan perjalanan lagi. Jumpa lagi. Kita masih lagi meneruskan pendakian. Okay. Sebentar lagi kita akan sampai. Berapa lama gua kambing? Lebih kurang sejam lagi gua kambing. Masaklah kau. Sejam lagi ke? Lepas gua kambing tu apalah cerita dia Pacak. So nak tahu apa cerita selepas gua kambing? Kita nantikan. Kita akan menuruni curam satu persatu. So jalan jam seketika sementara menunggu seorang demi seorang untuk turun curam dan juga kemudian naik semula. Pacak kena line up sampai ke belakang. Ramai. Okey, teruskan perjalanan. Cabaran demi cabaran So ini antara salah satu laluan yang sukar laluan yang sukar di kecurangan, boleh katakan 90 darjah. So kita terpaksa memegang akar-akar kayu yang ada dan juga tali yang support kita. Di samping ada rakan-rakan kru yang membantu Okay. Terus lepas ni turn saya. Mudah-mudahan selamat selamat. Selepas turun kita akan naik sikit. Kita terus mendaki. Memang sengaja dia. Saya tak bersalah. Sengaja. Tapi laju dia. Dia. Okey, saya akan fokus untuk pendakian ni. Saya off dulu, kita sambung nanti. Alright. Kita tak boleh kata trek ni santai sebab walaupun dia landai tapi dia ada level-level kesukaran dia mana kita kena melintasi step sama ada akar-akar ataupun step tanah yang tak rata itu sendiri Juga ada sedikit roller coaster juga ada sedikit force peak ataupun roller coaster kita panggil. Alright, kita kat belakang sana dah sampai. Ni gua kambing kan? Alright. Saya lah orang tu yang awak cari. Saya bukan YouTuber, tapi saya ke gua kambing. Ke gua kambing. Okey, jalan-jalan. Okey, so saya akan meneruskan perjalanan. Share YouTube abang. Boleh. Jam sekarang sudah pukul 10 12 minit daripada starting point terakhir tadi. Kita anggaran lebih dah mendaki 1 jam 45 minit anggaran sebab tadi kita start
lebih kurang pukul 8 lebih lah, 8 lebih. Sudah hampir 1 jam 45 minit kita punya perjalanan, dan saya masih lagi meneruskan walaupun sedikit kelelahan. Saya di tengah-tengah belakang grup. Di depan pun ada satu tim, di belakang pun ada satu tim kat belakang lah. Tak nampak lah jalan trek kita. Terus sambil-sambil saya menikmati perjalanan trek kita pendakian ke Gunung Berembun pada hari ini. Kedengaran bunyi-bunyi cengkerik yang mengasyikkan, deruan bunyi air sungai, air terjun yang kedengaran. Satu keindahan alam semula jadi yang ada di sepanjang trek ke Gunung Berembun ini. Okay. Saya masih lagi meneruskan perjalanan walaupun tadi dekat bawah tadi ada rakan dah kena tangkap. Ya. Rem mungkin perjalanan cerun yang sentiasa yang sentiasa cerun untuk sampai ke Gua Kambing yang tak sampai-sampai lagi. Masih lagi meneruskan perjalanan dengan keadaan muka bumi yang agak sedikit pacak lah, belum yang pacak. Sampai sini saya dah lewat lah sikit. Sementara nak sampai ke apa nama tu, Gua Kambing So saya jalan-jalan berhenti, jalan-jalan berhenti untuk nak maintainkan saya punya stamina. Sama lah dengan brother-brother yang dekat atas tu. Ya, dan dekat belakang pun sama. Dan so, anggaran lebih kurang 10 ke 15 minit lagi untuk sampai ke Gua Kambing. Di mana dekat Gua Kambing tu kita akan berhenti lama. Kita akan berhenti lama, kumpulkan stamina. Itu pun tengok kalau saya tak koyak. Kalau saya koyak, mungkin sampai Gua Kambing saya batal balik. Sebab nanti korang tahulah sebab dia. Jom kita sambung. Almost sampai hampir sampai dah. Atas tu je Gua Kambing kita nak sampai dah. So kita teruskan saja melangkah, langkah demi langkah. Dah sampai. Syukur, alhamdulillah. Kita dah sampai Gua Kambing. Dah sampai Gua Kambing. Akhirnya. Sampai. Muka-muka ceria lagi ni. Awak dah pewai ni. Gua Kambing Baba. Oi. Syukur kita dah sampai Gua Kambing. So sekarang pukul 11.10 minit. Tadi kita start berkurang pukul 8 suku lah. So anggaran dalam 2 jam pendakian daripada trailhead ke checkpoint kedua Gua Kambing. So kita akan berehat lama dekat sini. Kita top up water point. Ada satu water point. Kita akan top up air. Saya punya air pun dah tinggal sikit. Okay, saya nak tengok dia punya cerowong Gua Kambing macam mana dia punya bentuknya. Inilah dia Gua Kambing So korang kalau nak tahu kenapa dia dinamakan Gua Kambing, korang google sendirilah.
di gua kambing. So kenapa ia dinamakan gua kambing? Korang google sendirilah. Sebab ada kambing. Ni kambing-kambingnya. Aduh. Okey. So, saya akan berehat sekejap. Berehat seketika untuk kumpul balik stamina sebelum kita meneruskan pik kita, pik Gunung Bumbun. Alright, jumpa lagi. Puncak damai. Ini kita punya water point yang terakhir berada di sepanjang perjalanan tadi. Saya dah minum lebih kurang 1 liter air. So saya punya ni water bag ni boleh isi sampai 2 liter air. Perjalanan ke Gua Kambing saya dah minum 1 liter air. So saya akan top up dekat water point ni sebelum menuju ke puncak peak nanti ya. So air dia, kau jatuh. Kayu. Hai, duduk atas kayu. Awak ni berat. So air dia fresh Air dia fresh, segar, air bukit bersih So kalau tak ada hujan, tak ada apa, so air dia memang fresh. Air bukit lah, air daripada anak sungai. Memang sejuk. So saya akan top up saya punya backpack, water pack dekat sini. Alright. Beratur. Okay. Kita dah start pacak. Sini ke Gua Bumbun. Aduh. Kambing, perjalanan dia memang akan macam ni lah, acak sehingga ke peak. Ini antara perjalanan-perjalanan yang mencabar. So saya akan meneruskan perjalanan. Saya sedang berhenti di pertengahan jalan. Pertengahan jalan yang curam ni. Rasa pewai sekejap. Daripada bawah dia pacak diskaun tak ada diskaun sampai peak. Sementara kita kena kunyah dulu. Aduh, saya nak ambil saya punya stamina balik. Badan tak fit dia macam ni lah. Training pun kurang. Saya sempat juga lah training dalam seminggu yang terakhir tu. Tapi pun tak fit juga. So memang perjalanan dia macam ni. Daripada Gua Kambing tu sampai ke perjalanan dia memang pacak sehingga habis. Okay. So sebentar lagi saya akan meneruskan perjalanan. Alright. Perjalanan masih diteruskan walaupun saya hampir sampai ke puncak Pewai. Tapi masih meneruskan perjalanan. Kita punya akak sweeper kita menemani sepanjang perjalanan. So saya last man. Okay, last man. Anggaran kurang berapa lama lagi kak? Anggaran dalam macam 40 minit Lebih kurang 40 ke 45 minit lah ikut pace kita macam mana. Lama tu 40 minit dia pacak saja weh. Okey, kita jumpa di puncak. Tadi akak tu akak tu dia pakai baju kurung. Dia pakai baju kurung je kau. Kita dah pewai. Di tengah-tengah punya pacak lagi ni. Di tengah-tengah pacak belum sampai peak lagi. Bawah.
impossible untuk berpatah balik. Too late dah. Kau kena mengharungi juga pacak di hadapan. Sikit lagi. Alright. So saya akan meneruskan. Kita jumpa lagi. Zas. Okey, perjalanan saya dah sampai ke 5 km daripada starting point. Kurang lebih 1 km lagi lah untuk sampai ke peak. Kita melalui jalan yang landai sekejap. Lepas tu kita sambung lagi pacak sebelum sampai summit peak ya. Dan akak sweeper kita dengan Nana ya. Saya mungkin dah berpatah balik kan ni. Woi, dia punya pacak tu. Peak kan ni? Alhamdulillah. Jangan dah bersantai. Santai. Alhamdulillah. Peak Gunung Berembun satu pencapaian. Unlock satu gunung. Satu air panas. Okey bang. Oh. Dah relax ah. Dah tidur dah. Lah. Ayam ni kecil kan? Relax dulu. Dah sampai. Dia baru sampai. Satu kelegaan. Okey. Iya. Sampai peak. Saya nak take time dulu. Rehat ya. Sekejap. So sekarang masa menunjukkan pukul 1.30 petang. Kita mula pendakian tadi pukul 8 pagi. Sekarang pukul 1.30. Berapa jam? 5 jam setengah ya? Lebih kurang 5 jam setengah pendakian kita. Itu tak masuk turun lagi. Oh, 5 jam tu daripada Gua Kambing sampai ke peak. Memang dia tahan dia punya PY tu. Semput weh. Okey, rehat dulu. Jumpa lagi. Begawas di bahu, kasut di kaki, subuh menyambut langkahmu. Santai hikers. Hutan yang tebal. So sebentar lagi kita akan turun Kita akan turun pada peak. So jam lebih kurang pukul 2 Jam lebih kurang pukul 2 petang. Kita sekarang sedang bersiap-siap lah di antara yang masih lagi bergambar. So kita akan menuju menurun. Menuju menurun. Okey. Okey, kita dah start. Kita dah turun ke bawah. Saya jalan dululah. Sebab nanti confirm diorang akan potong saya juga. Okey. Kita mulakan penurunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. So tadi kita naik, kita ada kesusahan untuk menaik. Sekarang kita layan kesusahan semasa menurun pula. Macam mana kalau naik tu dia punya pacak kan, turun azab lah turun. Tapi sentiasa kena jaga kita punya step lah, turun ni kita kena fokus. So saya nak fokus pada penurunan sebab nak pegang berpaut-paut ni, ada batang-batang kayu dan sebagainya.
Kan? Kunci. Jumpa lagi. Okey. So, kita jumpa dekat bawah nanti lah. Alright. Bila turun laju Bila turun laju, bila nak naik je tadi tu sakit sikit. Sebab dia acak bayang lah. Turun laju. Walaupun laju, kena sentiasa awasi korang punya langkah lah. Dia sebab apa? Sebab dia ada step-step ni. Step-step tunggul lah, tanah ke tanah lah, tunggul tu, tunggul ke tanah. Silap-silap step kau boleh tergelunsur lah. Turun laju, tahan kau punya lutut, tahan kau punya betis, boleh laju. Naik azab di belakang dia, pemandangan belakang. Ini pemandangan depan kita sekarang tengah menuruni curam-curam untuk ke gua Bukit Kambing tadi. Lepas tu kita akan berhenti rehat lama di Latar Berembun sebelum kita jumpa di trailhead. Alright, jumpa lagi. Ya, bahagian pacak sekarang naik dari kita saput pada tali sampai atas. So, sekarang kita nak turun pula. Kita nak turun pula pun sama juga, perlu pegang tali untuk support. Perjalanan masih panjang lagi. Slow lah, slow tahu-tahu je sampai. Okay, alright, jumpa lagi. Okay, sekarang kita tengah take price sekejap. Lokasi sekarang ni daripada Gua Kambing menuju ke Latar Berembun. Kita take price dekat yang ada Lewai ada laluan anak sungai lah. Laluan anak sungai, mana anak sungai? Tu sungai. Laluan anak sungai. Berehat sebelum meneruskan perjalanan. Dah sampai dah, dah sampai. Sekarang pukul 3.50. Pukul 3.50, bukan pukul 4.30 lah. Lebih kurang pukul 4.30 ke Kak kita sampai? Sebelum pukul 4.30 lah sampai Alright. Berehat dari Gua Kambing tadi, kita dah turun. So, sekarang kita berada di Latar Berembun Latar Berembun. So, saya berehat sekejap. Kaki saya dah mula sakit-sakit Kaki saya dah mula sakit-sakit sebab masa turun tu banyak akar-akar batu-batu, step-step yang kita pijak. Jadi saya punya kaki tu dah sakit. Sekarang saya tengah kata santai lah, santai rendam kaki dekat Latar Berembun ni. Ada yang mandi dekat sana, ada rendam kaki, ada yang baring, berehat-rehat, berendam-rendam. So healing lah, healing seketika selepas penat turun daripada Gua Kambing. So kita healing di Latar Berembun. Jam sekarang pukul 5.20, lebih kurang 5.30 lah, lebih kurang 5.30 kita akan teruskan perjalanan. Alright, jumpa lagi. Alhamdulillah, tahniah. Ini grup yang terakhir, betul-betul kita punya slow pace. Seperti mana yang kita punya trip untuk slow pace. So ni grup yang terakhir ada 7 orang. Alhamdulillah. Okey. Bosan nunggu. Tahniah. Hampir aku. Lampu tutup. Silau.
Res, lampu tutup. Silau. Saya tu. Tahniah, tahniah. Okay. Terbaik Idris. Terbaik Bang Idris. Last man standing. Kata santai leha-leha lah. Inilah leha. Kalau tak leha dah lama sampai bawah ni. Mana Dimikai? Kat kereta, kat kereta. Kat kita. Apa? Okay, tahniah. Ni grup terakhir, grup 7 orang. Lulus. Bravo. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah bang, bang. Tahniah. Soalan. Bila nak repeat Susah nak jawab tu. Dia cakap gitu. Tak ada, dengar tadi dia. Apa, kita pergi tempat lain lah bagi dia. Tahniah. Ikut Baba. Baba, kita permintaan. Tak nampak jumpa tu weekend ni. Bawa dalam info. Bawa kata Baba, ada permintaan. Kejap. Gambar gitu. Gambar saya. Ni, nak gambar kat ni. Terbaik Bang Idris. Okay. Man standing. Kata santai leha-leha lah. inilah leha. Kalau tak leha dah lama sampai bawah ni. Mana Dimikai? Kat kereta. Kat kita. Okey, tahniah. Ni grup terakhir, grup 7 orang grup terakhir. Alhamdulillah. Bravo. Jangan sedih Bang Idris. Bila nak repeat? Soalan. Bila nak repeat Susah nak jawab tu. Dia cakap macam tu. Tak ada yang dengar tadi. Baba, bila nak repeat? Bila nak repeat ikut Baba. Alhamdulillah saya dah sampai bawah. So sampai ya. Saya dekat Terlihat saja hujan lebat. So saya tadi sampai pukul 6.30. Sekarang dah pukul berapa? 6.48 Sorry, sekarang pukul 6.50. So tadi ngam-ngam sampai pukul 6.30. Hujan terus lebat. Saya tak sempat nak lagi. Saya terus pergi toilet dan terus masuk kereta lah. Alhamdulillah, syukur, selamat. Penat, sakit tapi itu semua kata apa, pengalaman yang tak dapat dilupakan lah, ketika sepanjang hiking mendaki di Gunung Berembun ni. Okey, so tak ada apa daripada saya. Saya harap walaupun penat, sakit, semua itulah tidak mengecilkan saya punya semangat untuk terus berhiking lagi. So next gunung atau bukit yang saya akan hike, kita tunggu. Bye bye.